Aduh, dah nak raya ni. Balik kampung nak buat aktiviti apa lah. Setiap tahun dah buat aktiviti yang berbeza. Raya tahun lepas dah mandi lumpur. Raya 2 tahun lepas dah buat pertandingan makan kulit durian. 3 tahun lepas dah buat aktiviti memancing ikan bilis. Aduh, nak share aktiviti apa ni? Mesti korang ada masalah yang sama kan? Rasanya korang yang tengah cari aktiviti apa nak buat waktu raya ni, kita orang nak recommend korang. Kita buat aktiviti RC dekat kampung. Dekat KL ni bawa lah benda-benda menarik sikit dekat kampung, betul tak? Kita dekat sini nak share. Kita dekat sini di message kita nak recommend korang 5 RC yang korang boleh bawa balik dekat kampung. Jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng MSA semua, dah nak raya, kita nak mengucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya. Untuk kawan-kawan yang tengah fikir nak planning apa untuk aktiviti kat kampung, sebab bukan selalu balik kampung. Jadi bila kita balik kampung, dah lah kita jarang balik kampung. Bila ada masa, dia mesti ada masa kosong tu kan. Bosan lah, kita isi dengan masa terluang dengan perkara yang menarik. Apa perkara yang menarik tu? Mestilah RC. Dari kita yang dari KL, dari Bandar balik kampung, kita bagilah wow sikit kat anak buah semua, betul tak? Jadi ada 5 jenis RC yang kita orang nak bagi tahu korang untuk bawa balik kampung, untuk impress anak-anak buah, untuk impress awet kampung sebelah. Jadi untuk yang belum kahwin saja impress untuk sesedara lah, lalang bawa balik kan. Jadi jom 5 RC yang sesuai untuk korang bawa balik di kampung. RC yang pertama, kita recommend korang cari RC yang korek-korek. Bukanlah nama dia RC korek-korek, RC excavator. Sebab apa? RC excavator ni korang boleh buat macam-macam aktiviti. Jadi bila korang tengok excavator yang original, macam mana dia bergerak, macam mana dia korek-korek pasir. Jadi benda tu menarik untuk buat aktiviti dekat kampung. Sambil-sambil boleh expose dekat anak-anak buah. Aktiviti ni boleh menggerakkan otak. Selain anak-anak buah korang tak adalah layan gadget saja, boleh layan dengan korang sekali untuk RC excavator ni. Dia bukan RC excavator saja, kita ada dump truck, kita ada lori simen, kita ada lori pasir dan macam-macam lagi. Macam korang tengok dekat footage ni, macam-macam aktiviti boleh buat dengan lori construction ni. RC jenis yang kedua, korang kena cari satu RC crawler untuk korang panjat-panjat dekat batu, untuk korang panjat-panjat dekat pasir, nak redah air dekat anak sungai-sungai kat rumah apa. Korang boleh bagi pengalaman berbeza dekat kampung. Bawa lah vibe yang ekstrim, thrill sikit untuk korang bawa ke anak-anak buah korang. Barulah jadi uncle yang padu, uncle yang macho. Kalau harga yang biasa-biasa pun korang boleh main, dah boleh seronok dah. Untuk yang padu, harga dia tinggi sikit lah, tapi boleh lah untuk korang, mesti boleh on punya. Jadi untuk RC yang dekat MSH, harga yang biasa, harga yang rendah sikit, harga yang tinggi pun ada. Yang tinggi confirm kau boleh tidur lah. Jom kita ke RC yang seterusnya. Wah, sorry tertidur pula. Maklumlah bulan puasa penuh pula tu. Mesti korang tertunggukan RC yang ketiga. RC yang ketiga adalah RC bagi. RC yang paling famous, jenis RC yang paling famous dekat dunia RC. Sebab apa? Bila korang sebut pasal RC bagi adalah jenis off-road dan korang boleh main dekat on-road. Kita panggil dia macam RC dua alam lah. Tengok dekat footage tu, korang redah jalan yang tak rata, korang boleh redah dekat tempat-tempat berbatu, boleh main dekat on road. Jadi tempat dia kasar. Selalu kalau kau main kereta-kereta biasa tu, jalan ni kena rata saja. Untuk bagi, korang boleh main race, korang boleh main race dengan anak-anak buah semua. Korang boleh bagi try pun. Untuk RC-RC sekarang dah ada adjust punya speed. Jadi kalau bagi pinjam ke anak buah, turunkanlah speed, tak ada hal punya lah, takkan langgar batu. Kalau nak cun lagi macam biasalah, harga lagi cun. Okey, jom kita tengok RC yang keempat. Okey, RC jenis yang keempat. Yang ni berbeza sikit feel dia. Yang ni kita nak recommend korang jenis yang bot dah selalu sangat kan. Kita tengok main dekat atas darat, kita bagi yang kelainan sikit, kita main atas air pula. Jadi bila balik kampung, boleh main dekat sungai, boleh main dekat tasik, boleh main dekat laut. Style kot, kalau dia langgar ombak tu terbang apa, korang memang handsome, korang memang uncle yang awesome lah. Jadi RC yang keempat, RC boat. RC yang kelima, jenis RC yang kelima kita recommend korang, darat dah, air dah, kita bagi kat udara pula lah. Ini adalah RC plane dengan RC helikopter. Cuba RC yang lain sikit, kita main terbang-terbang pula. Bila terbang-terbang, dia punya cabaran lain sikit. Bila korang main RC yang terbang-terbang ni, dia nampak lah rare sikit. Baru dia cakap, oh padu lah uncle, bawa balik RC padu. Sebab dia boleh nampak macam mana helikopter ni terbang, macam mana korang boleh terbangkan RC plane. Seronok sambil-sambil dekat kampung mesti ada tempat-tempat luas. Korang boleh cari tempat yang cun untuk main. Ini antara RC yang kelima kita recommend untuk korang.
Nampak kerusi yang saya duduk tadi? Korang mesti ingat dah habis kan elemen jenis RC yang korang kena recommend. Ada satu lagi bonus round. Apa bonus round yang kita nak recommend kat korang? Ada satu lagi, kita ada use RC corner, di mana kita juga jual second hand unit. Apa kelebihan RC use unit ni? Untuk kawan-kawan yang nak try RC atau korang nak RC yang dah siap jajan. Dia masih second tapi dia dah siap jajan. Jadi ada kawan-kawan ni ada yang pemburu jajan-jajan dengan harga yang berpatutan. Jadi cakap tak murah sangat, dia memang cantik punya harga. Jom kita tengok. Okey, jadi kat sini kau boleh nampak RC second. Yang dekat sini selalunya good condition, jajan banyak, quality confirm lah. Korang boleh filter dekat sini. Second hand unit selalunya memang good condition. Yang kita ambil sebab kita filter. Korang boleh pilih korang nak baru ke nak second. Dan jangan lupa 5 jenis RC yang kita recommend tadi. Okey, jadi guys, yang belum tahu, kedai kita dekat Danau Kota Kuala Lumpur. Korang boleh wis message RC Empire. Untuk operasi bulan Ramadan, kita akan buat operasi daripada pukul 9.30 sehingga pukul 6 suku petang. Jadi sempat lagi korang nak balik, singgah ke MSC untuk dapatkan RC idaman korang yang korang cari-cari. Jadi apa-apa pun, selamat berpuasa, jaga kesihatan korang sambil-sambil berpuasa, jaga keselamatan nak raya ni. Sayang tengah tunggu korang dekat kampung. Jadi macam biasa, jom ke MSC.